Kenapa ada orang tak boleh makan kacang, tak boleh makan udang, tak boleh dekat dengan habuk sikit, nanti terus bersin? Alahan berlaku bila sistem imun kita bertindak terlebih semangat terhadap benda yang sebenarnya tak bahaya. Contohnya, debu, bulu haiwan, serbuk bunga ataupun makanan tertentu. Bila badan salah faham, dia anggap benda tu macam musuh yang sangat serius. Jadi sistem imun keluarkan bahan kimia macam histamin. Itu yang buatkan kita rasa gatal, bersin, hidung kadang-kadang tersumbat, mata berair atau ruang boleh naik. Ini ada kaitan dengan genetik. Maksudnya keluarga pun ada jenis alahan yang sama. Environment masa membesar, benda yang kita selalu terdedah. Dua orang makan benda sama, seorang okey, seorang lagi bengkak kat bibir. Sebab sistem imun mereka ni berbeza-beza. Ada alahan yang ringan, contohnya bersin, gatal, ruam sikit. Tapi ada juga alergik yang sangat teruk yang dipanggil sebagai anaphylaxis yang boleh sebabkan bengkak tekak, sukar bernafas dan boleh membawa kepada emergency. So, alahan ni bukannya benda yang gede. Itu sistem imun yang teroverreact. Kalau korang tahu korang ada alahan teruk, penting untuk bagi tahu orang sekeliling dan berjaga-jaga dengan apa yang korang makan. Cuba komen sikit korang ni alah dengan benda apa. Nak tahu lagi fakta menarik pasal cerita macam ni? Follow akaun ni. Jangan lupa like and share. Ingat, tak tengok, tak tahu.